Hai, Assalamualaikum. Siapa kat sini suka makan bubur candil? Mesti ramai kan? Dahlah warnanya cantik, berwarna-warni, rasanya lemak-lemak manis, semua pasti tergoda. Jom teman saya rasa. Saya masukkan di dalam mangkuk kecil. Nampak kan kuah dia pekat? Saya suka kuah pekat-pekat tau bubur ni. Ambil kuah. Jom teman saya rasa. Ambil warna merah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap bubur candil ni. Tekstur dia ni tak liat tau. Itu sebab kena letak tepung gandum. Kan nak kurangkan liat. Kalau tepung pulut saja liat. Okay. Lepas tu letak gula nisan Terengganu kan. Memang sangat sedap. Ada pula sagu. Memang sangat sedap. Kalau ada sagu memang sedap. Saya suka yang pekat macam ni. Tu letak sikit tepung jagung tadi. Ini saya tolong makan untuk sahabat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Manis, just nice. Masin sikit. Dengan lemak-lemak semua kan. Memang cukup sempurna. Sangat sesuai dijadikan juadah berbuka puasa. Ni saya buat ni sebelum puasa ya. Sahabat semua masih cuba tau. Sebelum masak, jom kita tengok bahan-bahannya. Kita perlukan 2 cawan tepung pulut, 4 sudu besar tepung gandum. Tepung gandum ni nak elakkan bubur candil daripada liat ya. Okey, nanti senanglah nak makan. Seterusnya 1 cawan air pandan. Saya kisar 2 helai daun pandan bersama dengan 1 cawan air. Air pandan ni akan jadikan butir nangka ni wangi. Tapi saya buat yang warna jenis sahaja ya. Sebab nak masukkan pewarna juga. Dan yang terakhir masukkan juga 1/4 sudu teh garam. Jom kita tengok cara-caranya. Mula-mula masukkan tepung pulut ke dalam mangkuk. Kemudian masukkan tepung gandum. Seterusnya masukkan garam. Sekarang dah boleh masukkan air pandan. Okey, saya masukkan separuh dahulu. Sekarang saya kacau-kacau dahulu. Saya masukkan air pandan sedikit demi sedikit sambil-sambil kacau ya. Saya masukkan ke semua 1 cawan air pandan. Sekarang saya nak ulik adunan ni. Okey, tangan dah basuh bersih-bersih ya. Right. So sekarang saya akan uli sehingga mendapat dough yang lembut, yang tidak melekat pada bekas dan tidak melekat pada tangan. Kuantiti air yang dimasukkan tu tak semestinya sama macam saya ya. Sebab kalau guna jenama yang lain, mungkin penyerapan airnya berbeza. Jadi masuk sikit-sikit sambil tu uli. Sekiranya adunan yang kita dapat tu lembik sedikit kan, bolehlah kita tambah sedikit lagi tepung pulut. Jangan risau ya, kita boleh adjust ya. Saya bahagikan dough kepada 3 sebab kejap lagi nak letak 3 pewarna ya. Nak letak warna hijau, kuning dan juga merah. Tak perlu letak banyak ya pewarna tu. Sebab nanti bila bubur candil tu masak, warnanya akan jadi lebih terang.
Saya taburkan sedikit tepung gandum di atas pinggan. Kemudian saya cubit sedikit dough Okey, dan boleh bulat-bulatkan. Saiz tu bergantung kepada cita rasa nak besar mana. Tapi janganlah besar sangat Lambat pula nak masak nanti. Pada masa ni saya telah pun panaskan air di dalam periuk. Sebab kejap lagi kita nak masak bubur candil ni. Air dalam periuk dah pun mendidih. Dah boleh masukkan candil kita. Nak jadikan bertambah wangi, saya masukkan juga daun pandan. Okey, dah nampak tu candil ni dah terapung kan? Bila terapung maksudnya dah masak, dah boleh angkat. Waktu nak tunggu candil ni masak, saya tak kacau pun biar dia naik sendiri. Candil yang dah masak ni, saya angkat. Kemudian saya terus masukkan di dalam mangkuk yang berisi air dan juga ais. Saya masukkan candil dalam mangkuk berisi air dan juga ais ni untuk elakkan daripada candil melekat antara satu sama lain. Sekarang jom kita tengok bahan-bahan nak buat kuah pula. Kita perlukan 2,5 cawan santan sederhana pekat. 3 sudu besar sagu saya rendam dahulu dalam air panas Rendam lebih kurang dalam 20 minit. Seterusnya 2 keping gula nisan ataupun boleh juga guna gula Melaka. Tapi saya suka guna gula nisan tau. Seterusnya 2 helai daun pandan saya akan simpul dan masukkan dalam kuah bubur candil nanti. Seterusnya 1 hingga 2 sudu besar gula putih. Ini jika perlu masa masak nanti kena rasa sebab gula nisan tu dah manis. Saya juga akan masukkan setengah sudu kecil garam. Ini menaikkan rasa lemak santan. Dan yang terakhir 2 sudu besar tepung jagung dibancuh dengan sedikit air. Okey, ini option Jika suka pekat bolehlah letak. Jom kita tengok proses seterusnya. Mula-mula masukkan air ke dalam periuk. Kemudian saya masukkan sagu yang telah saya rendam tadi. Masak sagu sampai kembang. Okey, saya kacau-kacau dahulu. Dua keping nisan tadi saya masak dengan sedikit air. Kemudian saya tapis. Okey. Kejap lagi kita akan masukkan air nisan ke dalam bubur candil. Saya masukkan ke semua air nisan tu. Terpulang kepada sahabat nak masukkan air nisan tu banyak mana Okey, nak tengok warnanya cantik.
Lepas tu rasanya jangan terlalu manis ya. Okey, sebab jenis yang berbeza, kemanisan gulanya berbeza. Masukkan daun pandan. Seterusnya masukkan santan sederhana pekat. Sekarang dah boleh masukkan candil. Nampak cantik kan, berwarna-warni. Candil tu kena sejak dahulu airnya ya. Sekarang saya masukkan garam untuk menaikkan rasa lemak santan. Okey, kita kacau-kacau semua sehingga sebati dahulu. Masak dengan api sederhana kecil sehingga mendidih. Okey, jangan guna api yang besar ya. Kalau guna api yang besar nanti pecah minyak. Yang ni saya tunjukkan, saya bancuh 2 sudu besar tepung jagung dengan sedikit air. Okey, kacau-kacau sampai larut ya. Sekarang saya masukkan bancuhan air tepung jagung. Masa masukkan tu kacau-kacau supaya ianya tidak berketul. Bubur candi mendidih, dah boleh tutup api. Sekarang dah boleh hidangkan. Nampak kuah tu pekat kan? Nanti kalau lagi sejuk, lagilah pekat. Sebenarnya kalau kita masukkan sagu, kuah ni dah pekat ya. Tapi kalau kita nak pekatkan sikit lagi, masukkan tepung jagung. Jika sahabat tak nak masukkan tepung jagung, tak apa ya. Okey, ini mengikut cita rasa masing-masing. Bagi saya, resepi ni sangat sempurna. Sangat-sangat sedap dan sangat cantik. Jangan lupa cuba tau sahabat semua. Sudilah kiranya sahabat subscribe channel saya sebagai tanda sokongan. Terima kasih.